Bagaimana hukumnya jikalau kemudahan asas, contohnya air, di pejabat, tempat bekerja digunakan atas tujuan peribadi macam basuh kereta, apakah hukumnya? Baik, soalan ini masuk dalam bab amanah dan penggunaan harta kemudahan milik orang lain, milik majikan ataupun pejabat. Hukum ringkasnya adalah tak boleh, haram kita gunakan kemudahan pejabat, contohnya air, untuk tujuan peribadi seperti basuh kereta jika tiada keizinan daripada pihak majikan ataupun organisasi. Jika ada keizinan jelas ataupun uruf yang dibenarkan, harus sekadar yang diizinkan. Dalil Al-Quran, larangan ambil harta tanpa hak. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Surah An-Nisa ayat 29. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil harta sesama kamu dengan cara yang batil. Guna harta ataupun kemudahan tanpa izin sama dengan ambil tanpa hak, iaitu termasuk dalam perkara yang batil. Yang kedua, perintah menunaikan amanah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa ayat 58. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak. Kemudahan pejabat adalah amanah. Guna di luar tujuan kerja tanpa izin, dia sama dengan khianat kepada amanah. Hadis amanah, addil amanata ila manitamanaka. Maksudnya, tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepada kamu. Hadis larangan khianat, wala takhun man khanaka. Maksudnya, jangan kamu khianati amanah walaupun orang lain khianat kepada kamu. Kaedah fiqh, al-aslu fi malil ghairi tahrim hatta yu'zana sahibihi. Asal hukum harta orang lain adalah haram digunakan sehingga mendapat keizinan. Kaedah lain, at-tasarrufu fi mulkil ghair bi ghairi idnihi la yajuz. Tidak harus menggunakan milik orang lain tanpa izin. Jadi dalam situasi ini tidak dibenarkan guna air pejabat basuh kereta sendiri, guna elektrik pejabat untuk kegunaan peribadi, guna barang pejabat tanpa izin. Ini termasuk ghasb, mengambil hak orang lain tanpa izin atau khianat amanah. Yang dibenarkan jika majikan benarkan secara jelas atau ada polisi uruf pejabat yang membenarkan dan penggunaan tidak berlebihan. Wallahu a'lam.